Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Wabarakatuh. Ustazah. Okey, sihat ke? Alhamdulillah sihat sihat, Ustazah. Ustazah. Ustazah macam mana? Alhamdulillah sihat walaupun sakit tekak sikit. InsyaAllah. Kamu semua puasa tak hari ni? Alhamdulillah puasa Ustazah. Alhamdulillah puasa Ustazah. Oh, patutlah nampak muka macam penat sikit. Tapi tak apa, hari ni kita nak belajar pun santai-santai je. Kita tak nak stres-stres kan sebab Ustazah faham bulan puasa kan. Jadi sebelum kita nak mulakan ni, Ustazah nak tunjuk dekat kamu sesuatu. Okey, tengok dekat sini. Ustazah ada bawa sesuatu. Ini kotak misteri Ustazah. Wah, cantiknya Ustazah. Cantik kan? Apa tu? Ada siapa nak teka tak apa yang ada dalam kotak ni? Kucing, anak kucing. Oh, tak ada lah anak kucing Wani ni pun. Awak ni. Hani nak cuba try, teka. Mungkin ada gula-gula? Gula-gula. Ya. Ya, Ustazah cuba tengok je ada gula-gula tak? Tak ada mini love dari Ustazah ni. Okey, tak apa biar Ustazah tengok ya apa yang ada dalam ni. Okey. Apa yang ada dalam ni? Okey, cuba kita tengok. Dalam kotak tadi ada ni. Boleh nampak ni apa? Macam apa ni, pasir macam pasir Ustazah. Pasir ke Ustazah? Okey, ini kalau lebih tepatnya kita panggil debu tanah. Oh, debu tanah. Okey, Ustazah nak tanya, apa yang awak fikir bila awak nampak debu tanah? Saya fikir kotor ke bersih tu Ustazah? Kotor ke bersih lagi? Hani cuba awak fikir. Kalau macam Hani, mungkin Hani fikir debu tanah ni sebab dulu Hani macam pernah dengar lah mak Hani cerita, kata kalau macam debu tanah ni kita boleh guna untuk tayamum kalau tak ada air. Oh betul, pandai Hani. Saya cuba kalau ya macam tu, cuba. Ustazah dah sampai buat kelas lah Hani dah tahu. Tak ada Ustazah gurau. Betul, sebenarnya dalam Islam ni dia hajar satu benda yang istimewa. Kalau kita tak boleh nak guna air untuk kita sucikan diri kita sebelum solat, kita boleh gunakan debu tanah ni untuk kita sucikan diri dan kita panggil dia tayamum. Jadi hari ni Ustazah nak ajar awak semua tentang apa itu tayamum. Boleh Boleh Ustazah. Semangat lagi Semangat. Semangat. Okey, Ustazah share dulu slide kita tengok. Baik Ustazah. Okey, jadi hari ini kita akan belajar tentang tayamum. Jadi Ustazah akan ajar apa itu pengertian tayamum. Tayamum ini bermaksud menyapu debu tanah yang suci ke muka serta kedua-dua tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Tayamum ni kita sapu muka dengan debu tanah serta kedua-dua tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Okey, Wani, apa dia tadi tayamum? Menyapu debu tanah kat mana? Menyapu debu tanah yang suci ke muka. Okey, betul, ke muka. Hani, lepas tu kita sapu dekat mana lagi? Lepas ke muka kita sapu dekat tangan hingga ke siku Ustazah. Okey, betul. Sapu kedua tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat tertentu. Sama je sapu macam kita ambil uduk. Jangan sapu dekat pergelangan tangan je. Kita kena sapu sampai ke siku. Okey, boleh faham Boleh Ustazah. Okey, pandailah anak-anak kelas ni. Okey, jadi seterusnya Ustazah nampak kan sebab hari ni bulan puasa. Jadi semua macam penat. Jadi Ustazah akan kita buat aktiviti lain yang lebih menarik. Ustazah akan pasangkan lagu supaya awak semua boleh nyanyi. Baik Ustazah. Okey, kita dengar sama-sama Tayamum menyapu debu tanah yang suci ke muka serta kedua-dua tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat yang tertentu. Okey, dengar tak semua lagu tadi? Dengar Ustazah.
Okey, kita mula dulu Kita nyanyi sama-sama. Ustazah, kita dengar lagu ni balik, kita nyanyi sama-sama. Kita cuba dulu. Tayamum menyapu debu tanah yang suci, kemuka serta kedua-dua kanan, hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat yang tertentu. Okey, boleh dapat? Boleh Ustazah. Okey, kita try dulu ya. Ustazah nak dengar Hani dengan Wani nyanyi sama-sama dulu. Tayamum menyapu debu tanah yang suci, kemuka serta kedua-dua kanan, hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat yang tertentu. Okey, pandailah awak semua ni. Terima kasih Ustazah. Jadi Ustazah nak pilih siapa agaknya yang bertuah nak nyanyi lagu ni. Antara Hani ke Wani? Hani ke Wani? Hani ke Wani? Hani Ustazah, Hani. Wani, Hani. Ustazah Wani. Hani ke Wani ke? Ustazah buat magic. Ustazah pilih Hani. Ustazah. Okey. Suara Hani betul Ustazah. Tayamum menyapu debu tanah yang suci, kemuka serta kedua-dua kanan, hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat yang tertentu. Macam mana Ustazah nyanyian saya? Okey, bagus. Sedap suara Hani. Boleh wakil Rashid Ustazah. Boleh wakil ni. Bagus. Saya suka suara Hani. Lepas ni ingat sampai bila-bila tayamum ni kita sapu debu tanah yang suci ke muka dan kedua-dua belah tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Pegang tu sampai bila-bila Boleh Ustazah. Okey, baiklah. Ustazah lanjutkan dengan aktiviti kita yang seterusnya. Okey. Sebelum saya teruskan, saya nak tanya. Kita pernah dengar tak? Awak pernah dengar tak perkataan tayamum tu kan? Pernah Ustazah. Okey. Tayamum tu saya nak tanyalah. Tayamum tu apa? Boleh awak terangkan apa yang awak faham tentang tayamum? Tapi mengikut awak punya kefahaman lah. Okey. Saya nak tanya pada Nurhani lah. Boleh Nurhani? Jawab. Okey Ustazah, kalau setahu saya tayamum ni macam kalau orang tu kan dia macam accident, lepas tu tiba-tiba dia punya anggota wuduk tu sakit, macam berbalut, kaki dia berbalut. Jadi kaki kan salah satu anggota wuduk kan Ustazah. Jadi dia boleh tayamum. Maknanya tayamum ni macam tadilah kita belajar kan guna debu tanah yang suci Ustazah. Betul ke Ustazah? Ustazah, suara Ustazah tak dengar. Tak dengar ya? Baru dengar. Bulan puasa kan, tak boleh minum air. Jadi Ustazah pun banyak kelas Ustazah masuk tadi. Ni kelas yang keempat. Ustazah, saya nampak Yana minum air. Mana? Ustazah, kenapa Yana minum air? Yana lupa ke? Yana, kamu puasa tak Yana? Kita bulan Ramadan Yana. Aduh Ustazah, saya lupalah. Masya Allah Yana. Saya nampak air bawah meja saya minum. Awak kena tunjuk contoh yang baik kat kawan-kawan Yana. Sorry Ustazah, sorry. Ustazah tak dengar. Tak dengar? Tiba tak dengar ya? Dengar tak? Okey dah. Okey. Boleh dengar? Dengar. Boleh Ustazah. Baiklah, bagus jawapan
sahabat kamu tadi. Okey, boleh tak tepuk tangan untuk Nurhani? Okey. Terima kasih. Okey, bagus Nurhani. Okey, sekarang tahu tak kenapa kita kena buat tayamum ni? Ada sebab-sebabnya tau murid-murid. Bukan kita buat dengan sesuka hati kita sahaja. Tapi ada sebab kenapa kita kena bertayamum. Okey. Sebelum tu Ustazah nak share. Ustazah nak share apakah perkara-perkara yang menyebabkan ataupun mengharuskan kita bertayamum. Okey. Boleh dengar suara Ustazah? Boleh? Boleh ya? Boleh Ustazah. Kalau tak dengar, bagi hint kat Ustazah. Okey. Boleh nampak tak apa yang Ustazah share? Boleh Ustazah. Boleh, bagus. Okey. Ustazah nak, sebelum Ustazah mulakan sebab tayamum, Ustazah nampaklah Yana macam mengantuk sikit Yana dengan Nurhani. Ngantuk ke? Okey. Walaupun kami air tadi. Bulan puasa tengah hari memang mengantuk. Jangan tidur lagi. Ustazah macam dodoikan baby ke? Jangan tidur lagi. Okey. Sekarang Ustazah nak semua duduk tegak. Duduk tegak. Okey, betul kan awak punya segala sendi-sendi urat tu kan? Okey, pandang atas. Dongak ke atas. Okey. Pandang ke kanan. Pandang ke kiri. Pandang ke bawah. Pandang Ustazah. Cantik. Ustazah saya nampak orang cantik lah dekat depan saya Ustazah. Siapa? Bagi tahu siapa namanya. Ustazah Hazwani. Oh, terima kasih banyak-banyak. Awak pun cantik juga. Okey, anak murid Ustazah semua cantik-cantik. Okey, baiklah. Tadi kawan awak dah sebutkan tayamum tu apa. Jadi sekarang Ustazah nak bagi tahu awak, nak share dengan awak apakah sebab-sebab mengharuskan tayamum. Okey. Cuba anak-anak murid tengok ada berapa sebab-sebab dekat situ. Okey, boleh bagi tahu saya ada berapa sebab? Ada 5 Ustazah. Ada 5. Bagus. Ada 5. Yang pertama, saya baca kamu ikut. Boleh? Boleh Ustazah. Okey, untuk yang pertama kali ni saya baca kamu ikut. Nanti lepas ni saya nak kamu pula yang baca. Boleh? Okey. Boleh. Okey, sebab yang mengharuskan tayamum pertama, ketiadaan air selepas berusaha mencarinya. Okey. Baca dulu nanti saya terangkan. Okey, kedua tidak boleh menggunakan air kerana sakit. Ketiga ada air tetapi mencukupi untuk keperluan makan dan minum sahaja. Yang keempat, cuaca yang terlalu sejuk dan penggunaan air boleh memudaratkan. Okey, dan yang kelima, terhalang daripada mendapatkan air kerana bahaya. Okey, saya rasa kamu boleh tak faham semua yang saya bacakan tadi? Boleh tak faham? Ataupun ada yang perkataan yang kamu kurang faham? Boleh Ustazah, saya. Ya Nurhani. Saya tak faham yang nombor 5 tu Ustazah. Nombor 5? Bahaya apa Ustazah? Bahaya apa? Oh, okey. Mari saya terangkan. Okey. Nombor 5, terhalang daripada mendapat air kerana bahaya. Okey. Apa maksud bahaya kat sini? Okey. Kita tengok, kalau tayamum ni yang dapat dikaitkan adalah masalah air. Okey. Contohnya berlaku banjir. Okey. Berlaku banjir. Baru-baru ni siapa tahu berlaku banjir dekat negeri mana? Saya. Kat mana Hani? Johor. Betul kat Johor. Oh, pandailah Hani ni. Saya suka baca internet isu semasa. Bagus Nurhani. Okey. Good. Okey. Kalau berlaku banjir, saya terangkan kalau berlaku banjir,
okey, sumber air utama akan tercemar. Tercemar, betul tak? Jadi bila air bersih bercampur dengan air yang kotor, contohnya air banjir, sumber air tersebut telah tercemar, jadi ia membahayakan untuk kesihatan orang yang minum, orang yang menggunakan air tersebut. Okey. Contohnya dekat kawasan tu dia tak ada sumber air lain dah. Dia ada satu sumber je dan sumber air tu telah bercampur dengan benda-benda yang telah tercemar. Okey, jadi kat situ membahayakan orang yang mengguna air tersebut. Okey, boleh faham Yana, Nurhani? Boleh Ustazah. Saya ada soalan lagi. Ya, Yana, boleh. Apa dia soalan? Nombor 1 tu kan, Nombor 1? air selepas berusaha mencarinya tu. Kalau contoh kita duduk kat Johor tak ada air. Ya. Lepas tu yang ada air tu dekat negeri Perlis. Dekat negeri Perlis, Masya Allah, dari hujung ke hujung. Maksudnya bolehlah kita tayamum kan Ustazah kan? Sebab takkan nak pergi sana jauh. Ya Allah, Masya Allah. Soalan yang baik ya. Okey. Soalan yang baik. Okey, kalau tak ada air dekat Johor, perlukah kita pergi ke Perlis untuk ada air tersebut kan? Perlis kan tak ramai orang. Perlis tak ramai orang. Okay. Yana awak ni kan. Okey, jawapan Ustazah. Okey, kita tidak perlu perlu pergi ke negeri Perlis untuk mencari air. Okey. Contoh dekat kawasan tu, okey, waktu solat, contoh waktu solat Zuhur dari pukul berapa sampai pukul berapa? Contoh. Saya tanya kamu. 1 sampai 4. Panjang ke pendek waktu tu? Tak Pendek. panjang. Tak panjang kan? Okey. Perjalanan kita pergi ke Perlis berapa lama? Lama. Lama Ustazah. Berjam-jam. Lagi nak puasa ni nak raya, jam. Kan? Jadi, jawapan saya tidak perlu pergi ke kawasan yang jauh untuk mencari air. Kita cukup sahaja di kawasan tempat tinggal kita ataupun tadi macam Yana sebut negeri. Itu pun sudah cukup memadai. Dia dah berusaha mencari air. Maksudnya ada usaha dia untuk mencari air, tapi apakan daya, air tiada. Jadi dibenarkan tayamum. Kerana agama Islam adalah agama yang mudah. Jadi kita harus memudahkannya lah. Okey? Boleh faham? Ustazah faham. Ada soalan lagi tak? Sebelum saya mulakan aktiviti kita. Saya tak nak bagi awak mengantuk. Saya nak awak kita buat aktiviti sama-sama. Bergerak sikit. Okey. Tak ada Ustazah dah faham. Okey, bagus murid-murid. Okey, baiklah. Saya nak tunjukkan. Okey. Dekat tangan saya ni ada beberapa gambar. Ada beberapa gambar. Okey. Saya nak tanya awak. Okay, maaflah ada kipas. Dekat kelas kita ni kipas laju ya. Betul. Kita laju dengan angin kat luar kan Ustazah. Bagus guru besar kita. Dia kipas rosak dia turun betulkan. Bagus. Okey. Okey. Dekat sini ada 5 keping gambar. Okey. Saya nak tanya satu-satulah. Okey. Gambar yang pertama ni gambar apa? Okay. Gambar Abang Sado. Abang Sado. Okay. Lelaki Sado. Okey, bagus. Okey. Gambar yang kedua, gambar bawah dia tu, gambar apa? Tak nampak. Oh, dia pakai baju sejuk. Sejuk ada salji Ustazah. Ya, ada salji. Maksudnya kalau ada salji tu sejuk ke panas? Sejuk. Okey, bagus. Okey, seterusnya kita tengok gambar yang bawah ni. Okey. Gambar apa murid-murid? Tak ada air. Tak ada air Ustazah. Gambar tiada air. Kita nak tengok kenapa saya letak gambar ni semua. Okey, nanti dulu Okey, seterusnya kita tengok. Gambar apa ni? Orang berwuduk. Gambar orang berwuduk. Orang berwuduk menggunakan air. Air. Okey, seterusnya Yana, gambar yang terakhir Yana. Gambar apa Yana? Apa ni? Tak nampak. Tak nampak. Laju sangat. Oh, dia ni. Tangan dia melecur. Tangan dia melecur kena air panas. Okey. Berdasarkan gambar-gambar ni, saya nak buat satu aktiviti. Awak pernah tak balik kampung lalu tol? Pernah tak? Pernah kan? Okey. Saya nampak muka saya lah. Okey. Pernah tak
Kalau kita dah lutul, apa yang ayah awal buat? Dia buat apa? Touch. Bayar tol lah, touch. Yes, touch and Go. touch and you go. Okay. Saya nak buat aktiviti. Okay. Bersama dengan awak semua. Okay. Aktiviti ni adalah, okay, awak kena, okay, sebab tadi kita dah terangkan tentang sebab-sebab yang mengharuskan tayamum. Jadi saya nak awak datang depan kelas, okay. Awak boleh buat macam ni, tap. Okay. Touch. Touch, lepas tu you can go. Okay. Okay, datang depan kelas. Ustazah, go where? Go away. Jannah. Go where? Jannah. Go away. Okay. Go away pun go away lah. Okay. Bukan. Tak apalah Ustazah. Go to Jannah. Pergi ke mana? Oh, pergi ke mana? Oh, Go where? maaf lah Ustazah, loading lah. Okay. Lepas awak touch, awak boleh pergi ke tempat duduk awak semula. Okay, boleh faham? Okay. Saya nak awak, okay, beratur. Beratur. Lepas tu nanti kita datanglah seorang-seorang ke depan. Kita mula dengan Nurhani. Lepas tu diikuti oleh saya dulu. lepas itu Nur Syafiqah Liana, ya. Okay. Saya nak awak sentuh, okay. Sentuh sekurang-kurangnya seorang sentuh dalam dua sebab mengharuskan tayamum. Okay, boleh? Boleh Ustazah. Okay, saya bangun sekarang. Okay, Ustazah, saya dah nak sentuh ni. Okay, saya nak sentuh yang ada salji tu Ustazah. Saya sentuh yang ada salji dengan apa satu lagi ya Ustazah? Ustazah, bawah salji tu apa Ustazah? Tiada air. Saya sentuh yang tu. Tiada air dengan Tiada salji. air dengan salji. Okay, Okay, sudah sentuh. Okey kawan-kawan, betul tak jawapan Nurhani? Betul. Betul. Okey, tepuk tangan untuk Nurhani. Bagus Nurhani. Okey, excellent. Okey, seterusnya diikuti oleh Syafiqah Liana. Okey. Sentuh dua daripadanya. Sebab saya tak nampak. Maaflah. Kipas laju. Ustazah dah balik kipas laju. Saya nak yang yang melecur tu. Saya sentuh yang melecur tu. Tangan Jana. Okey, sini. Okey. Okey, lagi satu. Ada lagi satu tak apa. Jawapan yang sama dengan kawan pun tak apa. Betul. Boleh? Kalau yang lain tak boleh. Yang lain. Sekejap, saya fikir sekejap. Tak apa. Saya bagi awak masa. Saya nak sentuh yang tiada air tu. Yang tiada air? Yeah, okey. Kawan-kawan, betul tak jawapan Syafiqah Liana? Betul Ustazah. Betul, okey. Sudah selesai, boleh pergi ke tempat masing-masing, duduk tempat masing-masing. Okey. Jadi aktiviti ini kita dapat lihat, kamu dapat membezakan antara perkara yang menyebabkan mengharuskan tayamum dan tidak perlu tayamum. Okey. Kalau macam gambar yang pertama ni adalah gambar orang yang sihat. Jadi dia tidak memerlukan kepada tayamum. Jadi dia boleh mengambil air wuduk seperti biasa. Okey. Seperti yang tadi saya tunjukkan, okey, kalau cuaca sejuk sangat. Okey, kalau cuaca sejuk sangat, terlampau sejuk, jadi kita boleh mengambil tayamum. Diharuskan tayamum kerana ia memang digalakkan dalam agama kita. Jadi murid-murid dapat tengok kat sini. Okey, Islam tu agama yang mudah tak? Mudah Ustazah. Agama yang mudah. Jadi murid-murid harus bertayamum mengikut sebab-sebab yang tadi saya sebutkan. Boleh? Boleh Ustazah. Boleh. Nurhani, kenapa Nurhani? Tak ada, Ustazah Yana ni kacau saya. Yana kacau? Awak tak fokus ya saya mengajar kat depan. Saya fokus Ustazah, saya fokus. Saya cakap dengan Hani, Ustazah cantik sangat. Ustazah cantik sangat? Terima kasih lah. Setuju Ustazah cantik. Okey. Okey. Jadi murid-murid, okey. Boleh tak faham apa yang saya ajar hari ni? Boleh Ustazah. Okay. Kalau faham boleh buat thumbs up pada saya.
Okey, bagus. Semua boleh faham. Okey, terima kasih murid-murid semua. Sama-sama Okey. Ustazah. Seronoklah Ustazah belajar dengan Ustazah dalam bab tayamum ni. Ya, terima Betul, kasih. betul, betul. Saya harap awak boleh aplikasikan ilmu yang kita belajar hari ni. Kalau tiada air, bolehlah awak bertayamum. Okey. Okey Ustazah. Okey, baiklah. Sekarang untuk pembelajaran seterusnya kita akan pergi kepada rukun dan sunat tayamum. Okey, tadi Ustazah dah bertanya khabar kan. Jadi hari ni untuk rukun dan sunat tayamum kita akan bersama-sama, Ustazah ada sediakan gambar untuk Yana dan Wani supaya kita sama-sama membaca. Okey, nanti bila Ustazah tunjukkan gambar, awak ikut bacaan Ustazah. Awak berdua ikut bacaan Ustazah, boleh? Boleh. Boleh Ustazah? Terima kasih. Kejap ya Ustazah nak share gambarnya. Okey, kita mulakan dengan rukun tayamum. Okey, nampak tak gambar yang Ustazah sharekan? Nampak, cantik. Nampak Ustazah? Warna-warni. Okey, itulah Ustazah memang akan cari gambar yang menarik untuk awak. Supaya apa? Supaya bila awak tengok tu, awak rasa memang macam nak baca. Okey, jom kita sama-sama baca. Boleh ikut Ustazah. Rukun tayamum. Rukun tayamum. Pertama, Sama. niat. Niat. Kedua, menyapu seluruh muka Menyapu seluruh muka dengan debu. dengan debu. Ketiga, menyapu debu Menyapu debu ke tangan hingga ke siku. hingga ke siku. Keempat, keempat. tertib. Tertib. Okey. Okey, jadi sekarang Ustazah nak Ustazah akan pilihlah yang kawan ni yang baca, lepas tu kita sama-sama ikut bacaan kawan kita tu. Boleh? Boleh? Boleh Ustazah? Okay, jadi Ustazah akan pilih okey, Wani baca, lepas tu Yana dan Ustazah akan ikut Wani. Okey Wani, cuba Wani baca rukun tayamum. Okey Ustazah, saya mulakan ya. Okey, Yeah. rukun tayamum. Rukun tayamum. Pertama, Pertama, niat. niat. Kedua, menyapu seluruh muka menyapu seluruh muka dengan debu. dengan debu. Ketiga, menyapu debu ke tangan hingga siku. Keempat, tertib. Itu sahaja Ustazah. Pandai, tepuk tangan untuk Wani. Bagus Wani. Suaranya Ustazah. jelas, suaranya kuat. Itulah yang Ustazah nak. Bila Ustazah suruh baca, kita kena gunakan suara yang kuat supaya kawan-kawan kita dengar dan boleh ikut sekali. Boleh? Okey. Boleh Ustazah. Yana dengan Wani, perasan tak? Rukun tayamum tadi sama juga dengan pengertian tayamum tadi. Kan? Kan pengertian tayamum tadi macam mana? Menyapu Menyapu debu tanah yang dan suci suci ke muka dan kedua belah tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat tertentu. Okey. Jadi sama sahaja. Rukunnya hanya ada 4 macam tadi. Yang pertama tu niat. Sebab memang nak buat apa-apa perkara kita kena mulakan dengan niat dahulu. Okey, yang kedua kita kena sapu anggota muka dahulu. Lepas muka, tangan hingga ke siku, akhir sekali tertib. Okey, Ustazah nak tanya Wani dengan Yana, tahu tak maksud tertib tu apa? Tertib tu bukan buat ikut satu-satu semua, jangan. Dia kena tak boleh ikut turutan. Bagus. Okey, tepuk tangan. Okey. Sekarang alhamdulillah untuk rukun. Sekarang Ustazah nak tunjuk gambar untuk sunat pula. Sunat ni maksudnya kalau kita buat
akan menambahkan pahala. Kalau tak buat masih sah awak punya tayamum tu, tetapi kalau buat akan menambahkan pahala awak. Dia macam ni lah kalau nak bagi awak Yana dengan Wani faham kan. Macam pahala ni macam kalau dekat dunia ni duit. Kalau pahala dekat akhirat, duit di akhirat nanti. Maknanya awak kumpul pahala, kumpul duit, nanti bila di akhirat nanti awak tengok banyak sangat duit awak dekat sana. Dengan salah satu caranya amalan sunat. Untuk penambahan pahala adalah amalan sunat. Okay, sekarang Ustazah akan share gambar untuk sunat. Sekejap ya, Yana dan Wani. Tak apa Ustazah, okey. Okey, sunat tayamum. Okey, nampak tak gambar? Nampak. Tapi gambar. Okey, boleh ikut Ustazah baca. Sunat tayamum. Sunat tayamum. Membaca Bismillahirrahmanirrahim. Membaca Bismillahirrahmanirrahim. Menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Menipiskan debu pada tapak tangan. Menipiskan debu pada tapak tangan. Merenggangkan jari. Merenggangkan jari. Ketika menepuk debu. Ketika menepuk debu. Berturut-turut. Berturut-turut. Okey, ini macam apa tu? Macam yang rukun tadi. Dia berturut-turut. Okey, kejap Ustazah nak share untuk lebih untuk supaya lebih Yana dan Wani lebih faham. Ustazah akan share video dan dalam bentuk nyanyian juga, macam tadi juga. Jadi kita akan menyanyi lagi bersama-sama. Akan menyanyi lagi bersama-sama. Ustazah tahu awak semua mesti minat nyanyi kan. Jadi kita akan nyanyi bersama-sama untuk rukun tayamum. Okey, kejap Ustazah share ya. Kita nyanyi bersama-sama ya. Okey, nampak tak tu gambar apa? Ni kereta api kan? Okey, jom kita tengok dulu video ni. Lepas kita tengok baru kita nyanyi. Boleh Yana dan Wani? Boleh. Boleh Ustazah. Kafa piling. Rukun tayamum. Rukun tayamum semua ada 4. Kita mesti ingat satu-satu dengan tepat. Bila air tiada, tayamum saja. Mari kawan-kawan kita sebut bersama. Mula niat, kedua muka, ketiga tangan, tertib yang keempat. Mula niat, kedua muka, ketiga tangan, tertib yang keempat. Hai kawan-kawan, ingat sentiasa. Rukun tayamum ada 4 sahaja. Okey, sekarang boleh kita nyanyi bersama-sama? Boleh. Boleh Ustazah? Yes. Yana kenapa batuk Yana? Yana okey? Tak sihat sikit Zaza. Alah, Yana dah makan ubat dah? Belum, puasa. Oh, okey, kita apa nanti lepas buka puasa Yana makan ubat ya? Okey Zaza. Jom kita nyanyi bersama-sama. Jom kita nyanyi bersama-sama. Rukun tayamum. Rukun tayamum semua ada 4. Kita mesti ingat satu-satu dengan tepat. Bila air tiada, tayamum saja. Mari kawan-kawan kita sebut bersama. Mula niat, kedua muka, ketiga tangan, tertib yang keempat. Mula
kedua muka, ketiga tangan, ketiga keempat. Hai kawan-kawan. Okey, jadi okey, tak apa. Ustazah nak setakat tu sahaja. Sebab itu sudah dah meliputi rukun tayamum. Okey, jadi Ustazah nak pilihlah seorang. Siapa yang bertuah nak nyanyi ataupun memang dia sukarela. Ustazah, saya nak nyanyi, siapa? Wani biasa sukarela. Okey, Ustazah Boleh, pilih Ustazah. Wani. Ya? Saya sahut cabaran Ustazah. Bagus Wani. Sekejap ya Ustazah ni balik. Okey. Okey, Wani dah bersedia? Dah Ustazah? Saya dah Okey. sedia Ustazah. Rukun tayamum. Tayamum. Rukun tayamum semua ada 4. Kita mesti ingat satu-satu dengan tepat. Bila air tiada, tayamum saja. Mari kawan-kawan kita sebut bersama. Mula niat, kedua muka, ketiga tangan, ketik yang keempat. Mula niat, kedua muka, ketiga tangan, ketik yang keempat. Wah, tepuk tangan untuk Wani. Merdu suara Wani ya. Okey. Okey, sekarang Ustazah memandangkan mesti awak semua dah ingatkan rukun tayamum sebab kita dah baca dah latih tubi baca. Kita dah tengok video. Betul tak? Betul. Itu Ustazah. Okey. Jadi Ustazah nak adakan sedikit kuis untuk awak berdua. Ustazah dah siapkan satu orang cakap satu bahan yang menarik untuk Wani dengan Yana jawab kuis ini. Dan kalau siapa betul, Ustazah ada ganjaran. Ada ganjaran tak? Bangetnya. Ya. Okey, cuba tengok ni Ustazah buat. Wah, cantiknya. Terima kasih. Ni Ustazah buat sendiri tau demi anak-anak kesayangan Ustazah. Supaya anak-anak Ustazah mudah faham dan boleh jawab dengan betul. Okey, sekarang kita mulakan dengan Yana dululah. Boleh Yana? Boleh? Boleh nampak kan? Okey. Okey Yana, mula-mula kuis ni cara dia dekat atas ni adalah nombor. 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 1, nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Yang dekat bawah ni adalah rukun tayamum tu. Macam ni kan. Ini gambar dia tangan hingga ke siku, muka, niat, tertib. Tertib ni Ustazah buat nombor lah supaya awak faham dia. Tertib 1, 2, 3, 4. Dekat bawah ni adalah dia punya penjelasan. Dia punya maksudnya ni macam ni, menyapu debu tanah yang suci ke seluruh muka, niat, menyapu debu tanah yang suci hingga ke tangan hingga ke siku dan akhir sekali tertib. Okey, jadi sekarang Ustazah nak faham tak cara penggunaan dia macam mana? Sebelum kita nak main kuis ni, Yana dengan Wani faham tak cara penggunaan dia macam mana yang Ustazah tunjuk tadi tu? Dia nanti nak tunjuk macam mana Ustazah? Nanti Ustazah akan macam kalau Yana, Ustazah akan letak nombor 1, Ustazah pun akan tanya, okey Yana nombor 1 gambar apa? Faham. Disebabkan kita ni kan belajar dalam talian, jadi Ustazah tak boleh nak bagi dekat awak. Kalau ikutkan yang sebenar, Ustazah akan bagi. Ustazah akan bagi dekat awak dalam kumpulan, Ustazah bagi dekat awak pun boleh ambil benda ni. Ustazah pun akan tanya, okey nombor 1, cuba awak tunjuk rukun tayamum nombor 1 apa? Jadi awak yang akan pusing-pusingkan. Tetapi memandangkan kita dalam talian, disebabkan kekangan dalam talian, Ustazah yang akan tolong pusingkan, awak bagi tahu. Boleh? Yana dan Wani? Boleh. Okey, jadi kita mulakan dengan Yana. Boleh Yana? Boleh Ustazah. Okey Yana, ingat tau Yana kalau betul dapat hadiah. Jadi sebelum jawab, Yana kena ingat betul-betul tau yang kita baca tadi dengan menyanyi tadi. Okey Yana? Boleh. Okey, kita mulakan dengan Ustazah tak nak ikut turutan sebab nanti kalau ikut turutan mudah sangat. Jadi Ustazah akan letak je mana-mana nombor. Lepas tu awak kena ingat balik yang mana. Boleh. Okey, Ustazah. Okey, nombor 3. Nombor 3 Sekejap
Ni menyapu tangan tu. Ada gambar tangan. Gambar menyapu tangan. Ada gambar tangan tak Ustazah? Ni. Okey, yang tu Ustazah. Okey. Apa awak cakap tadi menyapu tangan. Okey, Ustazah akan tolong pusingkan untuk awak lah. Ya. Menyapu tangan hingga ke siku. Nampak sikit. Okey. Tak apa tadi Ustazah naikkan. Okey, nombor 3. Yana bagi tahu adalah menyapu tangan, menyapu debu tanah yang suci. Ke tangan hingga ke siku. Ke siku. Hingga ke siku. Tepuk tangan untuk Yana. Oh, betul ke Ustazah? Okey, tapi hadiah ni dia kena 2 lah. Dia kena 2 rukun untuk Yana, 2 rukun untuk Wani. Ya? Okey. Boleh. Okey Yana, nombor 1. Apa dia nombor 1? Nombor 1 saya ingat. Nombor 1 niat. Gambar niat. Ada. Niat tu. Okey. Dan Ustazah pusingkan dekat bawah. Bawah tu boleh Best lah. Dapat lah Ustazah punya. Terima kasih. Okey. Betul ke Wani? Wani rasa betul ke tak? Nombor berapa Ustazah? Nombor 1. Nombor 1. Niat. Saya rasa betul Ustazah. Tepuk tangan untuk Yana. Saya memang pandai. Sekarang Yana boleh datang depan ambil. Ni adalah Ustazah bagi untuk Yana supaya nanti Yana nak buat nak buat yang atas kertas kan, nak buat corak-corak ke boleh guna. Okey. Yeay, kasih Ustazah. Sama-sama Yana. Okey, sekarang tibalah giliran Wani. Okey. Saya nak juga Ustazah, saya nak juga. Wani dah bersedia? Ya. Okey. Wani. Dah bersedia Ustazah. Okey. Apakah rukun tayamum nombor 2? Rukun tayamum yang kedua, selepas niat. Selepas niat kita akan membasuh. Maaf Ustazah. Kita akan menyapu debu tanah yang suci ke muka. Okey, aku cuba kita tengok yang mana gambarnya. Okey, yang ni. Okey. Apa jelasan dia tadi? Menyapu debu tanah yang suci ke muka. Ke muka. Okey. Yana, betul tak Yana? Betul. Betul, tepuk tangan untuk Wani. Okey. Disebabkan kita kekurangan sedikit masa, tak apa. Uzan rasa yang akhir sekali mestilah apa dia, kalau akhir sekali sebab kita ada 4 je kan. Kita ada 4 je. Akhir sekali tu mestilah tertib. Ya, gambar apa ni? Gambar nombor. Gambar nombor untuk tertib. Okey Wani, Ustazah akan ya. Okey. Dah akan bagi dekat Wani. Okey Wani dah. Hadiah Wani. Ustazah. Okey, Wani warna pink, yang warna biru. Okey. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Alhamdulillah kita telah siap untuk rukun. Ustazah nampak pun bagus. Yana dan Wani memang dah faham dah mengenai rukun. Sekarang kita pergi kepada sunat pula. Boleh? Boleh Ustazah. Okey, jom kita pergi kepada sunat. Ustazah nak share dekat Wani dengan Yana gambar sunat tadi kita dah baca. Nak tengok video. Kita nak tengok video untuk sunat. Ya. Okey. Nampak tak video Ustazah? Nampak. Nampak Ustazah. Okey, jom kita tengok. Warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran fiqah yang bertajuk Tayammum di bawah topik sunat-sunat. Maafkan Ustazah. Di bawah topik sunat-sunat tayammum. Sunat-sunat tayammum. Pertama, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan tayammum kita dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, menghadap kiblat. Ketika tayammum disunatkan untuk menghadap kiblat. Ketiga, menipiskan debu. Disunatkan untuk menipiskan debu tanah supaya tiada tanah yang tebal melekat pada anggota tayammum. Keempat, mendahulukan anggota yang kanan. Disunatkan untuk menyapu debu tanah yang suci di
tangan sebelah kanan terlebih dahulu, diikuti tangan sebelah kiri. Itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Jadi kesimpulan. Okey, jadi dapatkan sunat-sunat tayamum yang ditunjukkan dalam video tadi. Betul tak? Betul. Okey, jadi sekarang Ustazah nak wakil, mungkin Yana boleh baca sunat tayamum dan Wani ikut berdasarkan sunat tayamum yang ada di sini dalam video ni. Okey, cuba ya. Boleh mula ke Ustazah? Dah boleh mula baca sunat tayamum. Okey, sunat tayamum. Sunat tayamum. Pertama, Membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, Kedua, menghadap kiblat. Ketiga, menipiskan debu. Keempat, mendahulukan anggota yang kanan. Okey, tepuk tangan. Bagus. Okey, sekarang Ustazah rasa Ustazah nak buat kuis juga untuk sunat tayamum. Jom kita tengok sama-sama kuisnya. Okey, kuis untuk tayamum. Kejap Ustazah stop yang ni dulu. Okey. Sunat tayamum. Alright. Okey. Okey, Yana dengan Wani nampak tak? Nampak? Kejap Nampak ya. Ustazah? Ustazah nak ni. Okey, jom Ustazah nak mulakan. Okey, Ustazah nak tanya Yana dulu. Okey Yana, kalau Yana tengok dekat sini kan, mana sunat tayamum? Yana boleh baca dan pilih salah satu. Sunat tayamum. Menghadap kiblat dan membaca basmalah. Okey. Ustazah cuba letakkanlah. Okey, Wani yang kedua. Untuk sunat tayamum ke Untuk Ustazah? sunat tayamum. Untuk sunat tayamum, menipiskan debu tanah pada kedua-dua tangan dengan mengirai atau meniupnya. Okey, kejap lagi kita cek jawapan ni. Ustazah letak dulu. Kejap lagi kita akan cek jawapan bersama-sama tau. Okey, Yana yang ketiga. Mendahulukan tangan kanan dari tangan kiri. Okey. Okey, tak apalah kita tiga sahaja. Satu lagi tu biar Ustazah pilih. Sebabnya dalam kuis ni ada yang tak ada dalam video tadi. Ada yang tak ada dalam video. Ustazah cuba letaklah satu. Ustazah cuba letak. Tapi kan walaupun tak ada dalam video, hari ni kan kita belajar rukun dan sunat tayamum. Ini tips untuk awak lah. Contohnya kan, kalau dalam peperiksaan tiba-tiba ada yang jawapan tu tak ada dalam buku teks. Tips dia, awak tengok dulu. Awak tengok dulu yang mana rukun. Jadi kalau yang mana bukan rukun tu, itulah jawapannya. Walaupun kita tak tahu jawapan tu betul ke tak. Itu adalah salah satu tipsnya lah. Okey, jom kita cek jawapan. Wah, semua betul. Okey, Alhamdulillah. Jadi Ustazah rasa setakat ini sahajalah pelajaran kita hari ini. Cuma untuk akhir Ustazah nak bagi lembaran kerja lah untuk Yana dan Wani sebab Ustazah nak tengok lagi pemahaman. Adakah Yana dan Wani ni betul-betul faham mengenai topik hari ini, iaitu kita belajar topik apa hari ini? Tayamum. Tayamum. Untuk ni kalau Ustazah khusus untuk rukun dan juga sunat tayamum. Okey, Ustazah akan tunjuk dekat awak lah lembaran kerja ni. Nanti Ustazah akan bagi. Okey. Inilah lembaran kerja yang Ustazah akan bagi dekat awak. Senang sahaja. Ustazah nak suruh awak tulis 2 perkara sunat tayamum dan 2 perkara rukun tayamum. Dekat sini bukan membatalkan tau, tapi adalah rukun tayamum. Jadi Ustazah akan bagi dekat awak buat. Awak buat kejap. Lepas tu terus bagi dekat Ustazah. Boleh? Boleh? Ini
lembaran kerja. Okey, boleh ambil satu. Yana. Okey, boleh ambil satu. Okey. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Okey. Ustazah. Ya. Saya jawab sekarang. Okey. Dua sunat, dua rukun. Dua je ya Ustazah? Dua je Ustaz, dua je. Sebab kita pun takut tak sempat dengan masa kan. Kejap lagi cikgu lain nak masuk pula. Okey, dah ya? Dah. Okey. Dah. Okey, nanti Ustazah akan cek. Nanti Ustazah akan bagi tahu minggu depan jawapan betul ke tak. Okey semua, Alhamdulillah kita telah selesai pembelajaran kita hari ini. Jadi Ustazah tengok memang Yana dengan Wani ni memang betul-betul orang cakap pandai dalam pelajaran hari ini. Okey, kita tepuk lagi sekali untuk semua. Okey, jadi jom sebelum kita betul-betul Ustazah nak keluar kelas, dah habis pembelajaran, jom kita ulang kembali apa pembelajaran kita hari ini. Jom kita sama-sama sebut. Yang pertama tadi apa mula-mula? Pengertian tayamum. Pengertian tayamum. Lepas tu? Sebab Sebab-sebab yang tayamum. Mengharuskan tayamum. Yang ketiga? Rukun tayamum. Rukun tayamum. Dan sunat? Sunat tayamum. Jadi Alhamdulillah. Jadi Ustazah harap ilmu yang awak pelajari hari ini awak akan dapat aplikasilah dalam kehidupan seharian awak. Jadi Ustazah rasa insya-Allah setakat ini sahaja pembelajaran kita dan kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Okey semua? Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.